Hey, what's up everyone? Welcome back to my YouTube channel. So, hari ni kita plan. Setiap video mesti ada plan. Nak beli barang. Beli ke? Tengoklah survey barang-barang rumah. Macam korang tengok video kita orang sebelum ni, rumah tu kosong kan. So kita nak kena beli isi dia, nak survey harga, mana murah, mana mahal. Lepas tu sekarang ni aku kat depan kedai kasut bola. Aku nak kena beli kasut bola sebab aku kena start balik bersukan, kena start balik main bola. Kerana berat badan aku dah berat balik dan aku sakit yang masuk hospital tu kan. So kena bersukan balik. So let's go. Cakap, jom. Tangan. Mana tangan? Mana tangan? Jom. Tu, jom. Cakap, jom. Tu, tengok mana? Jom. Dah tu. Okay, terima kasih. Ya Allah kau ni. Ingus lah sini. Tak ingus. Boleh kek hancur. Tapi asal ni. Nak. Air. Lagi boleh. Mama. Air. Daddy. Ya. Air. Darule. Kak. Benny. Kak. Kan. Kenapa? Si Adit tunggu dia gig kan. Dia nak mama dulu kejap ya. Lepas tu kita tengok ya. Okay. Mina lapar. Mina pun lapar juga. Mina pun nak mamam. Ni kita mamam ni ya. Kita siap makan je. Alamak. Jauh. Kami buat nasi, okey? Cuba beli lah, nasi boleh tambah. Ini pasang. Ini pasang. Ya. Mau suap sikit? Kami suap nasi, okey? Minawan. Ha? Minawan. Ha? Jatuh. Jatuh ya? Ha? Semua tak boleh kan?
Mina small. Nanti Mina besar sikit kan kita main, okey? Boleh? Oh, jatuh. Abang jatuh. Abang jatuh. Ambil lah. Enak ke? Mina wan ke? Mina wan? Books? Ha? Kita salang. Jadi nanti tengok sekejap harga berapa? Crab. Okay. What's inside? Open. Peekaboo. What is this? What is this? What is this? Kak. Tak boleh buka. Olive oil dan sedap. Dua-dua. So free one. Kalau ni kau tak ambil yang tu lah. Ya, boleh tukar. Serius. Saya tak ambil semua. Serius. Boleh cik. Kalau outside, dia naik bateri saya 2 jam lagi. Okay. Kalau simpan normal cerita, Tak ada Mr. Bean. Sedap dia best selling here. Dia punya dalam itu dengan mochi filling, atas ini pistachio. Oh, mochi? Ya. Betul. Oh, fruits. So saya dia nak tak nak tu enak. Macam ada ham cheese ke ni? Coklat. Ambil yang tu lah. Sebab ni macam biasa sangat. Coklat biasa. Ni apa? Itu super. Apa? Di dalam ada peanut, ada kacang, Oh, kacang. ada filling kacang. Banyak. Yang mana lah? Saya ambil yang duit di seafood dulu. Terima kasih. Seafood tu saya ambil. Thank you. Thank you, sir. Welcome. Okay. Sekarang ni kita start. Nak beli kopi apa? Coffee Bean ke, Lakin ke, tadi apa lagi? Koi ke? Koi tu kenapa? Koi tiba-tiba? Ha? Koi tu kenapa tiba-tiba? Sebab koi dah lama tak minum. Lepas tu? Ni order je? Satu? Order satu kali. Alhamdulillah. Jarang-jarang ya tuan-tuan puan-puan. Tersenggol dia Isteri orang. belanja ni jarang jadi. Ha? Tersenggol ada tak duit? Tersenggol? Ada duit tak? Mana tersenggol kau? Tuan macam biasa. Ada. Botol pop tu pagi tadi. Mi RM7 je tau. Air lagi RM7 je. 1,000 tu bagi aku balik. Silap aku. Dah order. RM100 ke RM75? Yelah. Ada. Kau nak kenapa? So sekarang ni kita nak beli air dekat Coffee Bean. Bini aku cakap air ni viral daripada Acik kau, Kak Aiji. Saya dekat kaunter order macam ni tau. Buat acah-acah pandai, ice americano on the rope, lepas tu add on hazelnut powder, lepas tu add on kan espresso cream crown. Tak payah nak adjust gula. Aku paling suka dengan barista yang memang advice kita, which is di mana aku nak adjust dia punya gula tau. Dia kata tak payah, memang dah rasa dah just nice je, tak perlu nak adjust apa-apa gula pun. Siapa yang viral ni kau tanggung. Aku nak beli air ni kena beratur tau. Kalau selama ni aku beli air Coffee Bean tak ada pula beratur macam ni, tapi yang ini So aku nak tengok viral tu sedap ke tak? Kalau tak sedap, acing kau sedap. Mana sedap? Kalau tak sedap, terus sekali tak beli lagi kan? So kita tunggu dia beli.
Tengok macam mana. Jom. Tapi jujur ni air apa? Lakin. Air lakin. Kena latih. Coconut latte. Tapi sedap. Ni aku serius, aku rasa ni sedap. Aku rasa semua orang suka. Tapi yang ni, yang viral ni aku tak tahu sedap ke tak ni. Tak tahu juga. Americano apa dia jadah tak? Ais Americano on the rock. On the rock. Add on apa ni? Get set go. Hazelnut powder. With espresso cream crown. Panjang gila. Tapi tak apa. Harga Tak rasa. RM16. Harga dia RM16 weh. Tapi dia sedap lah. Murah kan? Murah. Sedap. Lepas ni kita pergi koi. Tak payah lah. Banyak-banyak. Ya Allah. Backup plan. Okay, air dah siap. Bau sedap. Dia kata bau sedap. Ui. Betul ke air ni? Terus. Fokus. Tak payah. Boleh fokus. Dia sedap tapi after taste kopi dia tu kuat. Tapi sedap. Faham tak? Serius. Kepada cik kau tengok ni. Kau sedap, aku sayang kau. Kau tak sedap, aku block kau. Dia macam pahit mula tapi bila dah minum okey je. Cuma after taste tu kan, ujung-ujung tu kopi dia kuat sikit. Ui. Kan? Tapi kopi dia pure kuat lah. Strong. Kalau orang yang tak minum kopi, jangan ambil less sweet. Pahit gila nanti. Untuk acik kau selamat. Aku tak block kau. Tapi aku tak follow kau lagi. Ui sedap, super sedap tu. Dan siapa suka kopi dia nice lah. Apa yang Americano jadi macam ni. Creamy. Dia tak pekat sangat. Dia macam creamy sikit. Awal tu rasa Americano sikit. Lepas tu ujung-ujung tu pun dia rasa sikit. Tapi gitu. dia tak payah sangat lah. Jangan ambil less sweet. Sedap tu. Dah setengah dah. Dah setengah dah. Hari ni malam kita, esok nak kerja. Jom. Percayalah cakap dia. Jom. Dan saya sedap. Dah, jom. Minawan. Ha? Minawan? Ke nak color-color? Nak food, siapa food? Ha? Nak turun. Ina, nanti apa? Nanti tutup. Ya. Okay, jom. Spot bebel lah. Bayar ke? Ina belanja? Ini nak lemon. Wait. Mami nak banana. Kejut Mina. Budak ni. Hai.